Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidq wa a'idna min syarril khalq wa khtim lana bil husna fi lutfin wa 'afiyah ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna min 'ibadikal mu'minin al-mukhlisin waj'alna minal faizin fid darain amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyak syukur, sebanyak-banyak puji di atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia dan beri kepada kita. Khususnya Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam, dan dengan kedua-dua itu kita dapat mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan berjaya, kita akan beruntung. Di mana ni Allah Subhanahu wa taala satu rahmat dia bagi kepada kita, boleh kita berhimpun di masjid ataupun di rumah, satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, demi kita berhimpun untuk kita memahami ataupun bermuzakarah tajuk agama. Maka berhimpun yang seperti ini adalah berhimpun yang dipuji, yang dikira baik, yang dibilang satu daripada perhimpunan yang Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan para malaikatnya, ataupun dengan kata lain majlis yang Allah sangat-sangat suka, yang Allah sangat-sangat kagumi. Alhamdulillah. Kalaulah kita kata kita sudah berhubung dengan cara yang kita telah selesai tadi pun, kita sudah cukup melia pada malam ini. Alhamdulillah. Maka seperti biasa, di pihak saya yang sebenarnya bukan daripada tokoh ataupun bukan daripada yang berkeahlian di dalam masalah agama, khususnya tajuk yang diminta supaya saya beri kupasan, beri huraian. Ini saya bukan daripada ahli lah. Walau bagaimanapun saya nak cuba sentuh sedikit sebanyak, khususnya yang berhubung kait dengan akidah dan yang patut dikomen, yang patut ditaklik di dalam tajuk Isra dan Mi'raj. Dengan secara detail itu, saya rasa banyak ustaz-ustaz dan penceramah-penceramah di sini lebih halus, lebih luas, banyak kalau kita dengar, ataupun tak payah kita jemput
kita buka di dalam YouTube dan umpamanya, kita boleh tengok ustaz-ustaz kita hebat cakap di dalam tajuk Isra' dan Mi'raj. Cuma yang patut di komen situ salah satu pada yang pentingnya. Bagi saya satu daripada tajuk Isra' dan Mi'raj iaitu tajuk akidah, tajuk kita terima, tajuk kita beriman dengan Isra' dan Mi'raj. Di dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita menyampaikan Isra' dan Mi'raj terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni maksudnya ada berlaku Isra' dan Mi'raj yang hasil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dengan Isra', bagaimana kita maklum, iaitu berjalan malam. Asal makna dia di dalam bahasa Arab, Isra' berjalan malam. Maksud pada syarak ataupun yang di dalam Al-Quran yang disebut kata Isra', iaitu berjalan malam oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sedikit malam, di dalam satu juzuk sebahagian daripada malam. Berjalan dia tu jarak ke yang jauh, di dalam jarakan yang jauh, yang tak sepatut, yang menyalahi biasa. Sebab itulah dibilang satu daripada mukjizat. Kerana berjalan daripada Mekah sampai kepada Baitul Maqdis, itulah hakikat Isra' dan Mi'raj. Nabi kita malam tu dia beralih daripada Masjidil Haram sampai kepada Masjid Baitul Maqdis. Jauh ke perjalanan, kalau mengikut masa dulu berjalan dengan unta tu sebulan perjalanan. Bila sebulan perjalanan, Nabi kita dibawa berjalan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masa yang pendek, dibilang satu daripada mukjizat. Sampai ke hari ni pun susah lagi nak buat serupa, nak cari cara buat serupa dengan cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Walau bagaimanapun, kita orang yang beriman mesti kita kena terima perkara yang berlaku, yang sudah berlaku, yang Allah telah sebut di dalam Al-Quran. Allah kata di dalam Al-Quran, di dalam surah Isra', surah dinama dengan surah Isra'. Awal surah Allah sebut subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Itu masyhur dan maklum tajuk Isra'. Dengan sejarah halus dia, ada di sana ada riwayat hadis, ada Rasulullah sebelum daripada nak berjalan malam itu, dia berada di rumah Ummu Hani. Daripada Ummu Hani itu Sayyidina Jibril turun ambil dia, bawa pergi kepada Masjidil Haram. Daripada Masjidil Haram tu Sayyidina Jibril bawa berjalan dia sampai kepada Masjidil Aqsa. Itu tajuk Isra'. Adapun Mi'raj iaitu dengan secara ringkasnya naik Nabi daripada Baitul Maqdis kepada langit, berjalan daripada bumi ke langit, dikata Mi'raj. Itu pun kita orang Ahli Sunnah wal Jamaah, kita menyampaikan dia wajib kita ketika ada berlaku Mi'raj pada malam yang sama dengan malam Isra'. Tetapi Mi'raj ini
dia kurang masyhur daripada Isra, kerana ulama kita dia buat siasatnya, buat kajian bahas Isra Mi'raj ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak cerita di masa Mekah. Di Mekah dia cerita tajuk Isra saja. Mi'raj dia mari cerita di Madinah. Sebab tu tak masyhur. Dan Allah Subhanahu wa taala pun dia sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Isra itu dia sebut Isra saja, dia tak sebut Mi'raj. Mi'raj dia sebut di dalam surah Taha dengan secara isyarat, dengan tidak secara terus terang nas seperti dia sebut tajuk Isra, tak sama. Orang yang ada sifat tak sempurna, tak berapa 100% dengan Islam tu, dia rasa Mi'raj ini rasa tak kemah, rasa tak yakin di sisi dia. Tetapi kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti yakin bahwasanya berlaku juga Mi'raj terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang berhajat kepada komen, satu daripadanya punca-punca ataupun sebab-sebab bagi nak berlaku Isra dan Mi'raj, itu ada sebut di dalam kitab Durratun Nasihin. Nampak dia, iaitu ada berbantah antara langit dan bumi. Langit dan bumi ada berbadu, bermegah-megah, berbadu lebih, bertanding lebih, berdawah lebih. Bumi kata kepada langit, kata aku lebih daripada kamu. Langit tanya bumi, sebab apa boleh kamu kata mu lebih? Bumi kata kerana ada di atas aku ini satu Baitullah, satu Kaabah yang manusia duduk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, padanya beribadat dengan tawaf, dengan keliling Baitullah yang dia ada di atas belakang aku, yang duduk di atas aku. Maka langit pun dia kata kalau macam tu tak ada lebih, kamu lebih aku, kerana aku ada Baitul Izzah, satu rumah yang malaikat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Akhirnya bumi kata lebih aku kerana ada semelia-melia makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bawa hujah, bawa dalil kata Nabi Muhammad, maka bumi tidak ada perkara yang nak boleh lawan dengan Nabi. Itulah langit dia minta Allah Subhanahu wa taala angkat Rasulullah naik sama dia, supaya dia nak dapat kelebihan, dapat kemegahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jinjak di atas dia juga. Maka kisah tu tidak ada di sana, sanad tidak ada di sana, sebut di dalam kitab-kitab hadis yang boleh berpegang dengan dia. Itu satu maknanya tidak sahih. Tak boleh kita buat akidah, tak boleh kita cerita sebagai nak cerita kata perkara ni berlaku, tak boleh. Satu. Yang kedua, bila tajuk Isra dan Mi'raj di sana masyhur bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berjalan daripada Mekah pergi kepada Baitul Maqdis melalui naik seekor binatang yang dipanggil, yang dinama Buraq. Sampai kepada Baitul Maqdis, Nabi tambak Buraq. Satu riwayat kata Nabi kata aku tambak Buraq di batu Sokhrah, di batu hampa, batu besar di Baitul Maqdis.
Selepas daripada tu Nabi masuk kepada Baitul Maqdis, diazan, diazan. Sesudah diazan berhimpun segala anbiya, segala nabi-nabi yang dulu. Sayyidina Jibril alaihissalam tolak Nabi untuk jadi pimpinan di dalam semaya, jadi imam semaya. Maka Nabi kita semaya di depan segala nabi-nabi yang dulu. Nabi-nabi yang dulu jadi makmum kepada Nabi. Sesudah cara semaya dengan berjamaah, Nabi kita mari pula kepada batu, duduk di atas batu tu. Dia naik melalui kenderaan, dia banyak di dalam hadis seperti dalam hadis Bukhari, dia naik kenderaan melalui borak. Naik borak pula naik kepada langit. Ada di dalam hadis kata Nabi naik dengan mi'raj, dengan alat naik iaitu tangga. Naik dengan tangga, naik dengan melalui alat naik yang lain daripada menata. Walau bagaimanapun itu tidak pasti bagi kita. Cumanya yang nak komennya, masyhur bila Nabi kita naik itu, Nabi bermula daripada batu Sakhrah. Batu Sakhrah tu, batu tu dia ikut naik. Ikut naik. Bila ikut naik, sampai ke tengah, selepas pada terakak sampai ke tengah langit, seperti awan begitulah. Jibril kata, kamu tak boleh ikut. Mau kena beri kat sini, jangan tak boleh ikut. Tu dikata batu tu batu tergantung, dengan tidak ada hubungan dengan bombing. Masyhur kata Masjid Palestin, masjid batu tergantung. Kat sini masyhur tak? Ada? Ada. Kemudian ada tidak, ada sabitkah di sana hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran tak payah tanya dah, tak ada. Adakah di sana hadis berhubung kait dengan kata batu tergantung? Batu itu ikut naik bersama dengan Nabi untuk nak pergi sama ke langit. Maka dengan koda yang saya baca daripada bahasan kajian ulama kita, saya tak jumpa kata di sana ada hadis yang batu itu ikut bersama dengan Rasulullah pada malam itu. Tak ada. Dan saya tengok fatwa bagi mufti Jordan, mufti Urdun, yang orang negeri dia sendiri adalah Urdun ni. Urdun, Palestin, Syria tu adalah negara sama, negara yang satu saja dulu, semacam dengan Malaysia, Singapura, Tani. Itu negeri satu sama, orang panggil negara tula saja dulu. Baru asing berapa hari ni saja. Jadi mufti Urdun ketika ditanya, dia kerana masyhur katanya, dia macam mana kata batu di plastik itu batu tergantung. Dia jawab kata itu satu perkara yang maudhu', satu perkara yang palsu. Dan Imam Al-Alusi di dalam tafsir dia Ruhul Ma'ani, masyhur tafsir Alusi Ruhul Ma'ani, satu tafsir yang mu'tabar, satu tafsir yang diberpegang dengan dia, satu tafsir yang mu'tamad. Imam Alusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Dia tidak memasukkan di dalam tafsir dia perkara-perkara yang khurafat, perkara-perkara yang tidak sahih, hadis-hadis yang maudhu' dia tak masuk. Kalau dia masuk, dia royak ini perkara tak boleh berpegang, perkara tidak sabit. Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, dia kata di sana yang bermasuk minal ahadithil mawdu'ah al-mushtahirah,
setengah daripada hadis-hadis yang direka, yang masyhur, ialah hadis sangkut paut dengan sakhrah, batu yang muallaqah, batu yang tergantung di antara langit dengan bumi. Itu dia kata hadis yang maudhu'ah, hadis yang palsu. Oleh kerana demikian, tak sabit di dalam tarikh, tak sabit di dalam benda yang menunjuk di atas hakikat. Perkara-perkara yang boleh kita berpegang tentang batu tergantung, tak ada. Kerana menyalahi dengan waqi', menyalahi dengan hak perkara berlaku sungguh. Kalau lah kata tergantung sungguh, di masa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu buka Palestin, memang di masa tu memang dah ada tergantung lagi. Tapi masa Sayyidina Umar buka Palestin, Sayyidina Umar pergi basuh batu sakhrah, batu yang tempat Nabi naik ke langit tu. Batu tu memang satu bukit seperti batu biasa lah. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dialah buat masjid, bina buat cuci batu sakhrah itu bermulanya. Karena batu sakhrah ni pada asalnya dia jadi tempat yang kotor, tempat sipar, tempat buang sampah, begitu dulunya. Bila Sayyidina Umar dia buka Palestin, boleh menang, boleh takluk Palestin, boleh takluk Baitul Qudus tu, dia cucikan kawasan tu. Bila dia nak cuci dengan karamah daripadanya, Allah menurunkan hujan dengan bantu dia. Nak bantu Sayyidina Umar, Allah turun hujan, kalau tak silap saya 3 hari hujan turun, cucikan batu tu, cuci batu. Maka batu tu yang hakikatnya tidak ada tidak ada jarakan di antara dia dengan bumi. Hakikat yang sebenarnya yang tergantung itu ialah sebagai gua saja. Ada satu di sebelah di satu jihad, satu penjuru daripada bukit tu dia boleh masuk ke bawah, dia jadi gua gitu. Di situlah kata tergantungnya. Orang-orang yang duduk ziarah Palestin, kalau kita tanya, saya biasa tanya orang ziarah Palestin, macam mana masjid batu tu tergantung sungguh ke tak? Dia tak tergantung, boleh masuk ke bawah. Dia masuk kat situ je lah. Cumanya saya tak tanya kata apa tu masuk terus gitu, tak tanya lah. Sebab tahu kata dia tak ada tengok. Kali dia masuk ke semaya, dia kata tergantung. Macam ni lah, macam meja yang saya duduk ni, tergantung dah ni. Gantung juga. Tidak saya nak masuk tak boleh, ke bawah ni kaki nak masuk tak boleh. Tapi belah hujung kat sana tu dia rapat dengan bumi. Tak ada. Ada pun yang ada di dalam apa? Dia panggil YouTube lah. YouTube tu. Ada YouTube, ada dia masjid gantung. Itu gambar batu masuk Photoshop, bukan batu hak gantung sungguh. Dia masuk Photoshop, dia potong tu sepak kat kita kata batu gantung itu batu di negeri Saudi, batu negeri Yaman, bukan